SOS Top Up ialah khidmat berdasarkan kecemasannya membolehkan anda memohon atau meminjam kredit daripada Hotlink. Hotlink akan menolak jumlah kredit yang dipinjam daripada tambah nilai seterusnya berserta dengan caj perkhidmatan seperti dimaklumkan dalam SMS. Jadi, dalam video ini kami nak kongsi cara untuk tambah nilai kredit prepaid Maxis secara SOS Top Up melalui aplikasi Hotlink. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi Hotlink, pada laman utama ini tekan Top Up, kemudian tekan SOS Top Up. Seterusnya, pilih amaun pinjaman tambah nilai ini. Di bawahnya, ia akan paparkan jumlah caj perkhidmatan yang akan dikenakan untuk pinjaman tambah nilai ini. Caj perkhidmatan akan dikenakan dari tambah nilai anda yang seterusnya. Jika sudah selesai, tekan confirm. Akhir sekali, ia akan paparkan status permohonan SOS Top Up ini. Dijangkakan kredit SOS Top Up yang dimohon tadi akan dikreditkan dalam beberapa minit selepas permintaan dibuat. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Bye!